Ni. Ni job baru. InsyaAllah rezeki Allah Ta'ala. Rumah satu biji untuk baik pulih. Sekarang ni rumah tu terbengkalai lama. Jadi dah sampai kita tunjuk video dia. Terbengkalai macam mana. Siap dengan job mesin rumput ni. Bos kena mesin rumput. Kita kena beli mesin rumput. Kena mesin sekali. Lepas tu cat bingkai pintu sebab dia masih menggunakan kayu. Kalau sekarang tu orang guna aluminium, betul. Sekarang ni dia punya tu mungkin dah after 30 tahun lebih lah. Rumah tu kondisi yang teruk. Pipe pun ada leaking, ceiling pun ada leaking. So hari ni, tapi jalan jam pula. Hari ni kita nak tengok condition dia macam mana. Berapakah kos yang perlu dikeluarkan oleh ownernya. Okay. Apa pun janji jual saja, geng. Tak kisah. Mesin rumput pun mesin rumput saja. Janji halal. Okay. So ni kita sekarang baru dekat IOI Jalan Putrajaya menuju ke USJ. Okay. Semalam dah ada lah semalam. Semalam pun sama, renovation sekali dengan kabinet. Yang ni baik pulih lah. Baik pulih. So yang mana tak tahu tu nak bagi baik pulih untuk reno ke untuk kabinet, boleh komen dekat bawah lah area mana. Okay. On the spot kita pergi. Set appointment hari ni sampai. Okay. Dia macam baju lah. Tempat hari ni minggu depan ambil dia. Tapi kita tempat hari ni sampai. Okay. Alright. Luncur.